Antara cabaran yang dihadapi dalam mengatasi masalah termasuk menjamin keselamatan kanak-kanak dalam media sosial ataupun dalam talian adalah memastikan mereka dilindungi daripada dengan izin pedofil. Ini juga memastikan memerlukan kita melaksanakan proses Electronic Know Your Customer (EKYC). Pihak MCMC serta beberapa jabatan dan agensi akan ke Singapura pada minggu depan untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Meta, pihak Google, pihak X untuk berbincang, juga TikTok, untuk membincangkan mekanisme yang terbaik untuk memastikan proses EKYC yang menggunakan dokumen-dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan seperti MyCard, pasport dan juga My Digital ID dapat dimanfaatkan dengan selamat, selaras juga dengan Akta Keselamatan Data Pribadi untuk memastikan tidak berlaku apa-apa ketirisan maklumat dan sebagainya. Tapi perkara yang paling penting adalah keselamatan, terutama untuk kanak-kanak dan keluarga dalam talian. Dan selaras dengan itu, rejim pelesenan yang telah diperkenal pada 1 Januari 2024 adalah terpakai, terutama untuk pelaksanaan Akta Keselamatan dalam Talian atau Online Safety Act dengan izin ONSA. Ia memerlukan platform-platform ini untuk dilesenkan. Jadi memang pihak kerajaan akan terus dengan usaha untuk melesenkan platform-platform media sosial demi menjamin keselamatan dalam talian, terutama untuk kanak-kanak dan keluarga.